Masa bakar dia selama 1,5 jam kalau guna tepung. Kalau guna kayu dia 4 jam. Dah dekat-dekat raya ni memang kita cari lemang. Tak tengok macam mana proses orang buat lembang. Jom. Orang panjang buluh kan kita sukat pada sini. Kita tanda di sini nak memudahkan kita potong daun pisang. Lepas tu yang ni bahagian ni kita kena buang sebab dia keras. Kalau kita tak pakai benda ni nak gulung macam mana? Masuk. Lepas tu goncang. Goncang ni supaya dia terbuka. Okey, dah siap. Ni lemak pulut tempat jagung. Jagung ni jagung yang mentah tu je. Ampres tu. Kalau yang timnya dia cepat basi. Cuma dia boleh tahan 2 hari. Kalau yang biasa macam ni dia boleh tahan 3 hari. Yang pulut hitam pun 3 hari. Masukkan santan. Bagi dia turun kita tambah semula. Bagi penuh. Santan sekali tak payah buat 2 kali lah. Cara nak masuk dia macam ni. Jangan tok dia. Jangan tepuk di sini. Bila dia padat santan tak masuk. Bila santan tak masuk tu yang kita beli tu kena lemang jadi beras tu. Sebab santan tak masuk dalam. Bila kita tuang santan ni dia akan turun. Bila dia akan turun kita cek balik. Kena bagi penuh. Kena tambah. Proses ni lama. Nak isi ni lama. Yang isi ni saya seorang. Yang bakar 4 long tu yang pakai kepiah tu. Dia jaga api. Kalau alih pun saya seorang je. Nak alih tu kalau orang tak biasa tak boleh. Dia panas. Santan kalau untuk satu tung ni kita pakai 15 kilo. Macam ni kita buat separuh. Kita ambil 7 kilo. Kalau musim raya kita ambil 200 kilo. Pulut hitam ni dia ada 2 jenis. Satu yang hitam pekat tu untuk orang buat bubuk masa kenduri. Yang ni dia kilo RM15 untuk ketupat dan lemang. Yang buat bubuk tu untuk tupat dengan lemang tak susah sebab dia keras kan. Kalau yang ada darah tinggi, strok, kencing manis kena makan pulut hitam. Pulut putih tak boleh makan sebab dia punya kanji dia tu tinggi. Dah masak. Ada dah masak. Dia meleleh santan tu. Ush, panas. Tempurung ni orang buang. Kayu kena beli. Pulut hitam. Macam mana pakcik bezakan dia nampak kat atas tu? J jagung. Oh, ada tulis. B biasa, PH pulut hitam. Masa bakar dia selama 1,5 jam. Kalau guna tepung. Kalau guna kayu dia 4 jam. Kuah dia tempurung yang paling murah. Tempurung ni orang buang. Kayu kita kena beli. Kita tolak tu jarak dia lebih kurang dalam sekaki. Tak perlu rapat kan. Bila rapat nanti buluh dia dah terbakar. Bakar. Tak pedih mata pakcik. Dah biasa dah. Daripada 94 sampai sekarang. Pedih mata tak apa, panas tu. Turun dulu. Mak makan abah, makan anak tak makan mana boleh. Mai adik, mai. Ni kuih raya ni kalau siapa tak makan silap ni. Mai adik ni. Sak. Dia dah naik macam minyak masak tu. Memang confirm masak sampai atas. Sebelum nak angkat kita kena rotuk dulu. Supaya dia turun bagi padat bawah tu. Dia lambat basi. Masa puasa kita buka macam biasa je. 9 pagi sampai pukul 7 petang. Bulan puasa ni rendang yang paling laku. Sekarang ni kita buat 3 ekor. Kalau raya mungkin 6 ekor. 3 hari sebelum raya kita akan buka 24 jam. Pagi raya pun buka.